Hello guys, dalam video kali ni aku nak kongsikan berkenaan dengan markah dan kedudukan Gegar Vaganza 12 minggu yang kedua. Untuk minggu yang kedua berlangsung dengan sangat baik dan sangat sempurna. Banyak drama, banyak drag masa yang berlaku dalam konsep minggu kedua pada Ahad yang lalu. Untuk minggu yang kedua masih belum ada penyingkiran. Dan kita lihat 13 orang peserta melakukan persembahan terbaik mereka bagi merebut slot ke pusingan seterusnya. Dan jom aku kongsikan juara minggu kedua Gegar Vaganza 12 adalah menjadi milik Iskandar Ismail. Iskandar menyanyikan lagu dengan sangat baik pada minggu yang kedua dan menyebabkan dia mendapat markah 71.50% daripada para juri. Rata-rata para peminat memuji suara yang dilantunkan oleh Iskandar dalam persembahan minggu yang kedua. Di tempat kedua pula kita tengok Nubhan mendapat markah dengan 67.75%. Dia mendapat pujian daripada para juri menyanyikan lagu dengan sempurna, iaitu lagu Dambaan Pilu nyanyian Kai. Di tempat ketiga kita ada kumpulan mendua dengan 67.50%, menyanyi dengan sangat baik, dengan sangat harmoni. Kemudian Shay meningkat naik dengan 65.25% di tempat yang keempat. Sementara itu Freshie di tempat yang kelima dengan 65%. Mark Adam jatuh pada minggu ini ke tangga ke-6 dengan 63.25%. Krisha di tempat yang ketujuh dengan 63.25% juga, sama markah dengan Mark Adam. Kalau tengok markah ni, ada dua peserta mempunyai markah yang sama, iaitu Mark Adam dan Krisha, dan dua peserta seterusnya di tempat ke-8 dan juga ke-9, iaitu Rahmat Ikan Matra dan juga Ruri Republic mendapat markah 62.75%. Kedua-dua mereka di tempat ke-8 dan juga ke-9. Di tempat ke-10 dan juga ke-11, iaitu Cory dan juga Shy8 mendapat markah 59.50%, juga markah yang sama. Sementara Mel Sakura di tempat yang ke-12 dengan 56% sahaja, dan juga Datuk Eileen Kang mendapat markah 52% sahaja di pentas minggu yang kedua. Tetapi mujur minggu ini tiada penyingkiran dan Datuk Eileen Kang dapat meneruskan perjuangannya di konsert Gegar Vaganza minggu yang ketiga pada minggu hadapan. Jadi secara overall persembahan pada minggu ini ada peningkatan berbanding minggu lepas. Macam Tok Ram cakap, terlihat ada improvement dan juga ada keyakinan yang mula meningkat naik dalam kalangan para peserta, dan ini benda yang positif untuk melihat persembahan mereka kembali memuncak selepas ini. Jadi untuk fans-fans Gegar Vaganza, pastikan korang like, share dan subscribe channel ini. Sebab apa? Aku akan update berkaitan dengan senarai lagu minggu yang ketiga yang akan aku update selepas video ini untuk fans-fans Gegar Vaganza sahaja. Jadi korang pastikan korang like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini berkaitan dengan Gegar Vaganza 12, Gegar Vaganza 2025 yang akan aku update dari semasa ke semasa. Terima kasih.